Siapa lebih berhak, ibu bapa atau pasangan? Bayangkan satu situasi, Ali meninggal dunia secara tiba-tiba. Dia tinggalkan seorang isteri dan juga kedua-dua ibu bapanya. Ramai orang fikir, bila seorang suami meninggal, semua harta terus jadi milik istrinya. Tapi dalam Islam, pembahagian harta ikut hukum faraid. Kalau Ali ada harta RM100,000, isteri hanya berhak 1/4 sahaja, iaitu RM25,000. Baki RM75,000 pula dibahagikan kepada ibu bapa. Si ayah dapat 2/3 daripada baki, si ibu dapat 1/3 daripada baki. Jadi jelas, bukan isteri seorang saja yang berhak. Ibu bapa juga ada bahagian yang besar. Ramai terkejut bila tahu perkara ini. Sebab selama ini mereka anggap pasangan adalah pewaris utama. Inilah pentingnya ilmu faraid, supaya kita tak tersalah sangka dan tak timbul pergaduhan selepas kematian. Jadi siapa lebih berhak? Jawapannya, semua ikut peraturan Allah. Isteri ada hak, ibu bapa ada hak. Kalau nak pastikan pasangan terjamin dengan lebih banyak harta, caranya adalah dengan buat hibah.